Lama dah aku tak buat video dalam channel ni, channel YouTube ni. Bersawang dah channel YouTube ni. Guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku lempar kata ke langit biar bintang yang mencerah, puisi berlari di kertas tinta hitam menoreh. Budak mentaki ni bicara sakan perawi. I'm back guys, I'm back. Lama siut tak upload video panjang dekat channel ni. Aku sibuk lah guys sekarang. Dulu masa free banyak, sekarang masa free tak banyak dah. Jadi pendek cerita, mungkin video ni dalam tempoh 10 minit je kot, untuk menunjukkan aku dah comeback. Jadi video kali ni aku nak highlight dekat tank aku yang ni. Satu baru tak baru dah lama juga. Okay, aku highlight video tank aku yang ni lah, akuarium aku yang ni. Dah agak lama dah, nampaknya dah establish dah cantik dah. Alhamdulillah. Teringkas je lah. Pokok aku tanam kat tank ni sama macam pokok akuarium yang satu lagi yang ada CO2 ni, tak ada CO2. Hair grass. Tapi nampak subur kan, tak ada CO2 pun. Aku cuma ada dalam ni filter dengan lampu pula dalam. Ni lampu ni lampu. Lampu pun kecil comel. Ini aku tak tahu apa ni, kutu air kot. Sebab dalam ni cuma ada siput dengan udang. Udang pun berapa ekor je, untuk pastikan tak ada alga. Akuarium ni memang takkan letak ikan. Dulu aku ada letak ikan laga, tapi dia dah mati. Aku rasa macam nak biar dia kosong macam ni. Macam ni aku rasa dia cantik, dia okey lah. Macam kita tepi kolam kan, relax-relax kan, ada hair grass sikit. Itulah aku punya bayangan untuk akuarium aku ni. Terus baja aku letak macam biasa lah. Sebab dia tak ada CO2, aku guna ni Bingsao brand ni carbon ni. Aku satu pancut je seminggu sekali, sebab dia low tech kan, dia tak ada CO2. Lepas tu brand ni juga sama, Bingsao juga, tapi mix sama juga, sekali je seminggu. Okey, dia tak payah banyak-banyak. Untuk udang, dia punya vitamin dia, udang pun kena ada vitamin guys. Udang pun kena ada vitamin. Aku guna brand yang sama tapi untuk udang. Sekali sikit je. Okey dah cukup. Seminggu sekali. Makanan pula aku campur-campur. Hari ni aku bagi daun mulberry. Daun mulberry ni 3-4 hari kot baru habis. Udang tak banyak dalam ni, sikit ada siput je. Siput pun tak banyak. Jadi dia ambil masa 3-4 hari habis. Dia tak akan mencemarkan air sebab dia daun. Selain daripada tu, aku guna pellet lah. Pellet Shrimp Bites, sebiji je. Itulah aku punya rutin makanan, rutin baja. Okay, aku zoom balik. Okay, selain daripada tu, aku water change seminggu sekali lah kalau aku sempat. Kalau tak sempat 2 minggu sekali. Memang tak sempat sekarang ni. Dulu aku sempat. Dulu aku hujung minggu kat rumah je. Sekarang hujung minggu kena balik di kampung, tengok anak aku kan. Untuk pengetahuan yang tak tahu, aku dah ada anak sekarang. Alhamdulillah, setelah berapa belas tahun menunggu. Dia sekarang umur dalam setahun lebih. Tapi dia dengan atuk dia, kita orang tak sempat nak bela kalau kat sini. Sebab sekarang pengasuh susah, agak mahal dekat KL ni kan. Jadi kita orang cakap tak apalah, atuk bela lah sementara. Nanti dah sekolah kan, kita orang ambil lah. Lagipun atuk sunyi, dah pencen, tak ada kawan kan. Kawan lah dengan cucu. Aku kawan dengan ikan, udang okey lah. Pembetulan bukan hair grass. Dia sebetulnya nama saintifik dia
Aku ni saintifik pokok ni, nama dia sebenarnya Vallisneria tapegrass. Dia grass lah juga, tapi dia besar sikit. Dan dia memang common lah dekat Malaysia ni, dekat negara-negara beriklim tropika ni sangat common, boleh cari kat mana-mana je. Parit semua, tapi ni aku rasa aku beli, member bagi. Ni member bagi dalam satu ikat je. Sekarang dah berjangkit-jangkit berapa tank lah. Senang gila tumbuh. Lepas tu pokok yang ni, yang ini adalah pokok yang sama dekat tank shrimp tank aku tu. Cuma yang ni aku pacak dekat soil. Yang itu aku biar terapung je. Pun senang juga nak hidup tu. Sangat-sangat common, boleh cari kat mana-mana je kedai yang jual aquascape mesti ada. Sangat senang boleh. Ada yang tanya, kau guna RO ke kan? Tak, aku tak guna RO pun. Takkan low tank aku guna RO. Aku guna air pipe je. Tapi pipe aku dah tapis. Dia punya karat dekat pipe, dekat meter sana dah ada tapis untuk karat. Lepas tu dekat pipe luar ni pun aku tapis tu klorin. Lepas tu aku masukkan Nutrafin. Ya. Nutrafin ni. Tambah dia punya kesihatan ikan lah kan, vitamin sikit. Dengan ni bateri ni aku letak juga, tapi dalam satu cup ni je, paruh cup. Lepas buat water change, aku letaklah sikit. Itulah dia punya rutin. Antara rutin aku lah untuk semua rasanya tank ni. Tank. Tapi aku gila-gila lah bila aku buat water change tu. Aku gila-gila tank lain, Senin tank lain, sampailah Jumaat. Sabtu biasa aku balik kampung tengok anak. Jadual lampu dia pula kan, lighting dia, tempo dia lebih kurang 6 jam je. Kalau lama-lama dia nanti ada alga ke kan. Jadi rutin lampu dia sekejap 6.45 sampai dalam pukul 12. Cukup lah 6.45 pukul 12. Lepas tu dia gelap. Semua gelap. Jadual fish room aku ni semua sama. Senang aku nak maintain. Cuma water change je aku gila-gila. Rasanya itu je kot untuk kali ni. Nanti aku akan upload video lain. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebab sekarang ni YouTube dah suram sikit kan. Dulu masa musim PKP meriah kan. Tapi sekarang ni macam suram. Jadi kita, sebab ramai YouTuber pun dah pindah ke app yang satu lagi tu kan, short video tu, termasuk juga aku tu. Tapi kesian lah YouTube ni terbengkalai macam tu je. Jadi kita cubalah balik kan. Cuba tak banyak sikit pun jadilah kan. Sebab YouTube ni video panjang kan. Jadi kebanyakan yang buat video ni masa dah tak ada dah sekarang. Dulu sebab part time kan, dulu sebab kena kurung kat rumah, jadi banyaklah masa dah. Okeylah, jumpa lagi. Bebek panjang pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video akan datang, InsyaAllah.